Antara news yang kebanyakan trader selalu ternanti-nanti pada setiap bulan adalah CPI. Tapi berapa ramai yang tahu CPI itu apa? So dalam video kali ini aku nak explain apa itu CPI. CPI ataupun Consumer Price Index adalah satu alat untuk mengukur harga barang dalam ekonomi sama ada naik ataupun tidak. Dia macam ni. Bayangkan kau beli barang sama setiap bulan. Bulan ni bayar untuk makanan, minyak, sewa rumah. So kalau bulan ni contohnya kau bayar RM100. Bulan depan naik jadi 110. Maksud kat sini harga dah naik dan itulah yang kita panggil sebagai inflation ataupun inflasi. Jadi bila CPI tinggi, maksudnya inflasi tinggi dan bila inflasi tinggi, bank pusat akan berfikir macam mana nak kontrol harga. So salah satu caranya adalah dengan menaikkan interest rate. Jadi bila interest rate naik, duit jadi lagi mahal untuk dipinjam, orang kurang berbelanja, ekonomi jadi slow sikit dan ini boleh tekan inflasi untuk turun. So now kita masuk dekat part trader pula. Nak bagi korang faham bila korang trade. So bila interest rate naik, USD biasanya akan jadi lebih strong. Persoalannya kenapa? Sebab bila interest rate tinggi, simpan duit dalam USD jadi lebih berbaloi. Okey, cuba kau bayangkan, kau ni merupakan pelabur besar, kau nak letak duit dekat tempat yang bagi pulangan yang tinggi ataupun return yang lebih tinggi. Jadi bila US naikkan interest rate, pelabur global akan mula pindahkan duit mereka ke USD. Bila orang ramai beli USD, maka demand jadi naik dan bila demand jadi naik, nilai USD akan jadi naik dan itulah sebab kita kata USD jadi strong bila interest rate tinggi. Bila USD kuat, gold biasanya akan jatuh. Ini kita cerita daripada sudut pair USD dan gold lah. Sebab gold dijual dalam USD, bila USD mahal, gold jadi lebih mahal untuk orang luar US nak beli. Jadi demand gold akan turun. And lagi satu, gold tak bagi interest. Jadi bila interest rate tinggi, orang lebih suka pegang USD dari segi pulangan berbanding gold yang hanya simpan nilai. Tapi ini yang most important thing yang ramai orang salah faham. Sebab market tak react pada nombor CPI itu semata-mata, market react pada expectation. Okey, aku bagi contoh. Kalau market expect CPI 3% tapi yang keluar adalah 4%, itu boleh dianggap tinggi dan USD boleh spike, gold boleh jatuh. Tapi kalau CPI keluar lebih rendah dari jangkaan, market boleh react sebaliknya. Jadi kat sini kau kena faham, sebagai trader, kau bukan sekadar tengok angka, kau kena tahu apa market expect sebelum data keluar. Senang cerita macam ni lah. CPI ni dia bukan sekadar data ekonomi, dia adalah petunjuk arah untuk interest rate, USD dan juga gold. So bila kau faham flow ni, kau tak lagi nampak market sebagai random, kau akan nampak dia sebagai reaksi kepada expectation. So korang dah faham ke tidak? Kalau korang faham, komen faham dekat ruangan komen di bawah.